Itu lah. Kita dah start ke apa ni? Relax lu. Santai lu. Nak Relax lu. Hello kan. Ramai viewer Abang Latif ni. Kasih tab sikit guys. Tab sikit. Baru 100, kita nak dengan 300. Okay. Dia minta lebih Ish. Tapi tackle tu aku rasa deserve jugalah at least yellow bro. Yeah. At least. But tu lah no. Yeah bro. Caesar tackle tu. It's accidental lah. To be I mean of course. Accidental. Aku boleh cakap yang red card yang first kena tu pun accidental juga. Oh itu dekat first tu kita sembang nanti. Ha. Itu betul-betul keputusan yang kurang bijak lah. Kalau Van Dijk tak jatuh macam tu bro. Van Dijk tu bila jatuh? Bila? Itulah dia. Member sendiri tu. Aduh relax lah Simon. Aduh. Yuk lagi mana. Semua kasar lah main game malam tu. Tu je dia go physical lah bro. Game-game Tapi macam tu. dah Simon tu okey juga main starting tu bang. Rajin, kejar bola, pressing. Tak cukup bro dalam EPL. Tak, but kalau kau tanya aku pasal Xavi Simons, I mean actually he shouldn't tackle pun. Dia tak perlu pun tackle kat depan. Tu macam sama lah macam situation Anthony Gordon. Aku pun nak cakap dia sebiji macam Gordon. Yelah, Sama. both tackles are bodoh. Nak tackle kat depan. Buat apa kalau tackle kat belakang, tengah tu okey lagi, ni kat depan. But commentator dah bagi tahu tu malam Frank bagi instruction untuk player dia press forward semua. Correct. No, I mean Go physical. Semua player physical malam tu kalau kau tengok. No, Jarang Spurs main macam tu Frank bro. punya game plan was to hurt us lah, you know. And, I mean, Tu, like, ya. Go strength to strength dengan Pool. Dia dah tahu dah dia tak boleh main sangat dengan Pool sebenarnya. Takut juga ke lawan Slot. Heran aku. but itulah they I guess that's their game plan lah. Dia nak kena keras dengan Liverpool ni. But I don't think I don't think kau kena main keras pun lah. But you know, it's done. So yeah. Amirul, Waalaikumsalam. Amirul Arsenal. Nasib pun nasib lah ya. Amirul Arsenal lah. Amirul Arsenal kan. Oh, bukan Miro YB tu. Bukan. Korang semua Iya ke? Korang semua sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Weekend Dia tak sihat. Weekend okey? Weekend okay. Weekend. Okay. Yeah, lagi-lagi semalam paling happy. Latih weekend pergi clubbing kau. Tak ajak sial. Serius lah. Aduh. Bila lah seorang pergi clubbing, seorang menyanyi kat tepi jalan. Itulah dia. Aduh. Assalamualaikum semua. Sekarang korang ni tengah tengok rancangan Four Bros. Tapi itulah, kita menumpang dekat live Bro Time. Sebab korang tak follow Four Bros, macam mana kita nak buat live kat situ. So kita tumpang live Bro Time. So malam ni kita akan sembangkan pasal Liverpool dan tim-tim yang menang. Okay, sekarang korang follow semua yang ada kat sini. Dan paling penting korang follow account Four Bros. Tu yang Abang Helmi punya belakang punya background tu. Buka sikit tu. Buka apa? So buka laluan lah. Bila Buka kita nak zip. mulakan yang dekat side sana bang. Boleh. Endo. Okey. Apa dia? Kita punya plan yang sebetulnya jadi ke? Jadilah. Mestilah kita buat sampai jadi. Let's go. Silakan, let's go. Soalannya Spurs lawan Liverpool. Okey bang, game ni kemenangan ni setuju tak bang? Ugly win ataupun menang nasib bang? Macam mana Mat? Abang? Sorry, repeat sikit. Kemenangan yang kita raih dengan Spurs 2-1 ni, abang setuju tak ini ugly win lah korang ni? Menang nasib je, 2 red card kot. Dia macam ni Bal. Actually kalau kau tanya, aku bukan nak rumuskan lah, but kalau nak pergi in depth sikit dengan game versus Spurs tu lah, untuk aku tengok, aku buat watch along. Dan apa yang aku perhatikan is, kita main formation yang
I mean yang kita expect 442 diamond tak menjadi diamond atau 442, but it's actually dia main 4231 dan main compact midfield bersama Betul. Gravenberch dan Curtis Jones main as double pivot, dan Wirtz main kiri, Szoboszlai main kanan, dan McAllister main number 10, dan Ekitike main as lone striker. So dia actually tak main 442 diamond, dia main formation lain kan. Betul. 4231. So apa Dia yang ada satu, aku salah sikit je Tip. Dia ada satu, sampai ada satu masa tu aku nampak macam 4-5 flat 1. so Off the tak, ball ke with the ball? Of the ball sama, with the ball sama man. so Yang bergerak kat situ hanya Florian je. Okay, sorry, sama-sama Tip. ya, Sila. so actually dengan formation yang aku dapat nampak ni, walaupun aku rasa macam kita main 4-2-3-1 ni, tapi we are playing without wingers still. So maksudnya kita masih bermain dengan midfielders kita yang tak ada wingers lah, no attackers. We're playing compact midfield. Sepatutnya untuk aku rasa game ni kita patut pegang, patut control. Tapi apa yang aku nampak dari game tu, the first half yang kita main game ni, nampak macam kita midfield kita tak kurang memuaskan, tak boleh bawa bola tu daripada bawah sampai ke atas. Dan I think kita ada masalah dari segi form. Yes, maybe Curtis Jones main sedikit okey, tapi untuk aku Curtis Jones dan Gravenberch tak buat apa-apa dekat game ni. Dan McAllister dah main ke atas. The only person yang aku tengok dalam game ni yang main okey is actually Florian Wirtz dan Ekitike. But Szoboszlai had to change from midfield, sometimes have to play right back kan. Itu masalah kita dengan performance. Untuk aku performance Spurs ni bukan nak cakap ugly win tau bro. And to be honest with you, kita bernasib baik kerana Spurs dapat red card. You know, Xavi Simons got the red card minit ke 33. And they are down to 10 men. Kita at least dapat 1 man advantage. Itu pun kita tak boleh ambil advantage bro. Itu pun kita tak boleh ambil advantage. Dan aku tak faham aku tak faham kenapa kita main this very slow build up of a football yang kita tak boleh, and kita tak ada urgency nak macam pass the ball fast and give a threat to the opponent. Itu masalah kita, bye. And even hari tu dengan compact midfield without and playing with team with 10 men, kita tak boleh nak bawa bola dari bawah sampai ke atas. Aku menyirap dengan performance kita hari tu. And kalau kau tengok first half, shots kita dengan shots Tottenham Spurs sama je. It's like 5 and 4. Shots diorang lagi banyak. Well, yes, possession kita, we are probably like what, 64-70%. Who cares about possession, man? But at the end of the day, kita punya attacking threat tu tak ada. Kita tak attack. So kita, kalau kau nak cakap aku gol Isak tu, of course, luckily they were down 10 men, of course lah, you know. But thank God we had Isak. He came in as a sub, and then he scored that goal. Lepas tu dia injured. And then that second goal with Ekitike tu from a corner kick, okay fine. But other than that, kalau aku cakap dengan kau, aku yakin dengan korang lah, kalau Spurs main 11 orang hari tu, aku rasa kita kalah. So if you ask me if it's an ugly win, I think it's a lucky win bro. Lucky win. Not ugly, it's lucky bro. So itu pendapat aku lah kan. Apa Mal, rasa macam mana? Aku setuju half apa yang kau cakap tu. Kalau aku tak panggil lucky win lah. Aku panggil struggle to win. Dengan cara kita main tu, kita struggle bro. Betul, Tip cakap tu. In terms of possession, that's normal bro. Bila kita main versus 10 orang, of course lah possession kita yang lebih. Itu actually, apa kita panggil lah, statistik tu, kalau dia orang yang pegang bola lebih, tak make sense bro. Because dia orang dah main 10. So they will give us the ball. So that's why statistik tu tunjuk kita lebih bro. But point utama dekat sini ialah we playing versus
10 or 9 players lah. Apalah 9 players tu towards the end je kan. Kita lawan 9. Sangat memalukan lah bro bagi aku lah. Sebab kalau kau tengok towards the end, dia main 9, kita lah ada 11. Kenapa kita defend deep bro? Untuk apa bro? Masa tu kita leading 2-0. Lawan 9, aku tak pernah lagi tengok tim mana-mana pun dalam dunia ni defend. Kau defend lawan apa ni bro? Kau bukan defend lawan Risto Stoichkov. Kau defend lawan Richarlison je bro. Ya, bro. Richarlison and gang saja. Bro. Kau letak player kita atas padang bro. On paper kau tengok kiri kanan. Bro, kita 11 versus 11, we should beat this team. Bro. We should have beat without 9 ke 10. Kita patut menang. That's it. Mat, aku just nak tambah Mat. Kau tahu tak, kau sedar tak? Korang sedar tak macam masa Richarlison masuk kan? Macam kita rasa macam goyah dia macam Ya, macam apa ni? Macam korang takut dengan Richarlison ke apa? Ya bro, macam Stoichkov. Risto Stoichkov bro Tak. masuk. I mean itu yang aku tak faham dengan team ni sekarang ni. Macam rasa macam what's going on? Apa yang sebelum ni kita tak pernah takut dengan siapa-siapa. And some more, aku nak tanya, logik ke kita ada 11 player, dia 9, kita defend kita sit deep bro. Ya. Sepatutnya terbalik, dia yang sit deep. Kita ada extra man bro. Kau paku je, game tu dia patut masuk Rio bro. You know why? Bila Rio you put at the wing, Rio ada ke dalam sub? Ada Ada. Taruh dalam dekat wing, he can run with ball bro. Cukup bro. Kau lari sekali lagi, dia tackle dapat penalty bro, easy. Ataupun orang akan fall dia, kita dapat set piece kat depan. So bring the ball away from our own half bro. Gameplay tak nampak apa-apa, identity no. Sorry aku tak nampak apa-apa. Menang happy. Yes, I take the 3 points. Happy, shake hand, next game jumpa lagi. But the thing is, kalau kau kata happy, but kau suka tengok game macam ni. Nah. Ini bukan kita ni bro. Pool ni masih baik banyak bro. Aku bukan nak cakap apa ni, lawan Spurs away kita dapat voucher dia dapat red card. Ini bukan macam ni lah Mat. Sorry Indah pergi lah. Sorry. Okay, apa ni? Okay, kita put pasal red card tu ke tepi lah Man. Untuk first half sebelum red card tu pun Man, kita main pun tak ada jiwa Man. Main tak bersungguh langsung. Okay, assume lah kalau katakanlah 11 versus 11, kau rasa macam mana? Kita boleh menang ke? Kalau macam tu. Aku rasa the best draw. The best draw. Ya. Yeah. Aku tak rasa menang bro. Aku rasa the best draw. The best draw. Cuma nanti towards the end, masa habis soalan kang, aku akan bagi short description apa yang aku ada buat note sikit masa game malam tu. Aku bagi tahu semualah, since that the soalan just bersikit. Soalan Bal tadi is just asking whether ugly win ke lucky win ke apa. Maybe lucky draw lah kita. Bukan lucky draw, lucky win lah, sorry. Bukan lucky draw. But it's in between bro, but struggling. Struggling. Kau the point yang aku nak highlight sekarang ni is, are you really happy with our performance tak? No. That easy answer bro. Yeah, so that is my point. Macam okay, no, kemenangan never. kita dapat the 3 points, but performance yang kita main hari tu, aku susah nak accept and bawa this performance moving forward. Guys, permainan bola sepak ni memang is based on form dan performance bro. Kalau kau main macam ni bro. Kalau kau main macam ni, kau main dengan Wolves dan Leeds nanti, Leeds baru belasah Crystal Palace at home 4-1. Kau rasa kita nak main dengan dua ni dengan Boxing Day dengan New Year's Eve ni? Gila bye. I don't think it's sad to see ni. And the problem ni aku tak faham tau. This game, okay, maybe apa nak cakap Arne Slot, maybe as Arne Slot punya tactic and things like that. But bro, players, aku nampak di dalam game ni players tak perform bro.
Especially me. Aku ada jawapan dia bro. Yang itu, yang kau tanya tu. Tapi nanti aku bagi tahu. Okay. Saya tanya je lah soalan kedua ni bang. Ya.